ada orang tu dia buat bisnes dan dia nak ulas isu semasa, tapi dia tak berani. Sebab dia risau kalau dia ulas isu semasa, nanti bercanggah pandangan dia dengan audience dia, nanti pelanggan dia larilah daripada bisnes dia. Jawapan saya macam ni. Di media sosial, kita tonjolkan siapa diri kita yang sebenar. Jangan jadi fake, jangan jadi penipu. Kita cakap je apa kita nak cakap, kita luah apa kita nak luah, kita jual apa kita nak jual. Nak takut apa kan? Sebab untuk muncul di media sosial ni, dia berkaitan dengan identiti diri. Kalau kita fake, kita menipu, kita tak akan bertahan lama untuk buat konten yang fake tu. Tapi kalau kita memang inilah diri kita, kita akan buat konten long term. Orang suka ke, orang tak suka ke, apa kita kisah. Dan paling penting sebenarnya dalam kita mengulas isu semasa, kita janganlah guna emosi. Janganlah guna bahasa kesat, kutuk sana, kutuk sini. Kita kenalah ada pendirian. Tak kisahlah nak ambil side pembangkang ke, side kerajaan ke. Kalau kita rasional, ada hujah, semua orang akan hormat kita. Pelanggan pun akan hormat kita. Musuh kita pun akan hormat kita kalau kita betul-betul ada pendirian, ada hujah, ada fakta. Bukannya emosi semata-mata. Isu ni dalam topik identiti diri ketika buat konten di media sosial. Dan kalau anda nak tahu lebih lanjut mengenai perkara ni, boleh sertai saya punya program coaching selama 3 bulan. Boleh mesej saya terus atau klik link WhatsApp di bahagian komen.